Cara wiring switch 4 gang one way. Yang color merah adalah incoming live. Yang color kuning adalah outgoing pergi ke load. Load boleh jadi lampu ataupun kipas. Okey, incoming live boleh ambil daripada DB ataupun tap daripada switch yang berdekatan. Okey, contoh supply masuk, terminate kat sini, kabel 1. Okey, size kabel untuk lampu kipas 1.5 mm square. Kemudian looping ke L2. Okey, kat sini M4 looping ke L4 dan looping ke L3. Boleh juga nak buat L2 looping ke L3, kemudian L3 looping ke 4. Sama je. Cumanya untuk nampak kemas kat gambar ni saya buat macam ni. Okey, kemudian kalau looping daripada switch sebelah, make sure total load yang bersambung dengan MCB daripada DB tu tak melebihi, current dia tak melebihi rating MCB lah. Contoh MCB rating 6 ampere. So total load pastikan tak melebihi 6 ampere. Kalau ambil daripada MCB C10, pastikan total load tak melebihi 10 ampere. Biasanya lampu load kecil-kecil je, 20 watt, 30 watt macam tu je. Dalam switch single pole tak ada wire neutral dan tak ada wire earth. Wire neutral dan earth tarik daripada DB direct pergi ke load. Contoh daripada DB, earth dengan neutral tarik pergi ke lampu 1. Kemudian untuk lampu 2, 3, 4 ni looping je, earth dengan neutral looping, earth dengan neutral looping, earth dengan neutral looping. Untuk switch lain-lain jenama mungkin susunan terminal ni berbeza, tapi dia punya labeling biasanya standard je. Kalau L1, L2, L3, L4 ni incoming live, ataupun kadang-kadang setengah manufacturer dia akan buat common, COM, common. Sama juga untuk incoming live. Kalau L11, L21, L31, L41 ni outgoing pergi ke load, lampu ataupun kipas lah contoh. Kat sini nampak label simbol switch ni, nampak ni, incoming L1 live, ini sambung ke switch, kemudian outgoing pergi ke L11. Sama juga L2 ada simbol switch, outgoing pergi ke load L21. Sama juga L3 incoming live masuk pergi ke switch, keluar ke L31 pergi ke load. L4 sama juga, incoming masuk live pergi ke switch, kemudian L41 live pergi ke load. Okey, contoh dekat switch tu tak ada simbol ni ataupun simbol dia karbo, tak berapa nampak. Okey, untuk double confirm, ambil multimeter, set kepada continuity, satu probe letak kat sini, satu probe letak kat sini. Okey, bila switch off, okey, kontak ni terbuka, tak ada continuity, multimeter buzzer tak berbunyi. Okey, kalau kita tekan switch on, okey, kontak ni tutup, L1, okey, kontak dah tutup, terus bersambung ke L11, ada continuity, buzzer berbunyi. Okey, sama juga L2, satu probe letak kat sini, satu probe lagi letak kat sini. Bila switch off, di sini kontak terbuka, tak bersambung, tak ada continuity, so buzzer tak berbunyi. Bila kita tekan switch on, okey, kontak ni tutup, okey, dah bersambung, ada bunyi continuity dekat multimeter. Sama juga L3 dengan L31 buat test yang sama, L41 buat test yang sama.